Kalau nak beli kereta, pesan saya satu je. Beli ikut keperluan, bukan ikut kemampuan, apatah lagi ikut kemahuan. Ramai anak muda asal gaji lepas syarat bank, ansuran nampak mampu, terus sign borang beli kereta. Tapi tahu tak, mampu beli belum tentu mampu milik. Kita biasa kira harga kereta je, tapi lupa ada kos lain yang lebih mencabar. Servis kereta, insurans, minyak, tol, semua tu bukan murah. Kalau sekarang pun kita masih kait bulan makan bulan, belum masanya lagi nak hidup bermewah-mewah. Fokus dulu pada bina kerjaya, naikkan pendapatan dan banyakkan tabungan. Dapat gaji, simpan dulu baru belanja. Pesan guru kewangan saya Tuan Zulkifli Syafiq, kalau tunggu duit lebih baru nak menyimpan, sampai bila-bila pun tak menyimpan. Start je sekarang walaupun sikit, 10% daripada gaji, asingkan siap-siap. Lagi power kalau simpan dalam bentuk emas, sebab emas ni bukan je simpanan tapi aset yang boleh berkembang jadi hartanah, dan dari hartanah boleh dapat pendapatan pasif. Dan masa tu baru betul-betul mampu beli kereta impian tanpa tekanan kewangan. Last daripada saya, beli kereta tak salah kalau itu satu keperluan, tapi biarlah di bawah kemampuan. Sebab hidup ni bukan perlumbaan, bina asas keuangan dulu baru bina komitmen. Untuk anak muda kat luar sana, jangan terburu-buru nak nampak mewah, banyakkan pembacaan ilmu keuangan. Saya sarankan sangat baca buku tulisan Tuan Zulkifli Syafiq, Wang Emas dan Misi Bebas Hutang. Semua ini boleh cari di bookstore berdekatan dengan anda. Dan kalau nak terus belajar tentang emas dan kewangan, follow saya sekarang.